persembahan dari Jenan Wind Orchestra dengan lagunya Nada Raga Melayu. Okey, beri tepukan untuk mereka. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita persembahkan kepada anda semua untuk mulakan pagi di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Anim Izzati. Dan saya Daya Bakar. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat bersiaran secara langsung. Dan adik-adik ini bukannya dari sini ya, tapi dari Jitera, Kedah. Betul. Dan mereka ini merupakan champion. Baru pertama kali memasuki pertandingan di luar negara dan mereka terus melayakkan diri mereka sebagai juara. Dan nanti kita akan tahu lagi dengan lebih lanjut, memperkenalkan kepada mereka. Say hi dulu kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Itu dia lambaian kumpulan juara. Okey, kita nak mempersilakan. Ya, saya menjemput Encik Muhammad Yusfazila Muhammad Yusof, penolong kanan co-curriculum. Silakan. Dan juga kita ada Hairil Anwar Hashim, pengarah band. Silakan. Dan kita ada Encik Muhammad Hairil Rahimi Abdul Karim, Komuniti Sarana Ibu Bapa JWO. Dan juga mana kita konduktor kita di sini? Adik Muhammad Haziq Muhammad Zuki. Pertama sekali kami ucapkan tahniah. Saya ulang tahniah atas kemenangan ini. Adik berada di sini. Ini dia konduktor juga yang memenangi anugerah juga ni. Okey, ini adalah anugerah Winner International Wind School Division Award dan juga Best Conductor Award di 6 Northern Eastern Wind Festival pada 17 Oktober 2025 yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand. Okey, jadi mungkin saya boleh tanyakan dulu kepada Encik Muhammad Yusfazilah ya, sebagai penolong kanan co-curriculum. Kalau ikutkan memang ini pertama kali bertanding di luar negara. Ya, betul. Dan berjaya menjadi juara peringkat school division ataupun orang kata pencapaian yang sangat membanggakan. Jadi berapa lama nak tahu ni cikgu saya persiapan untuk anak-anak ini bertanding di peringkat di luar Malaysia? Silakan. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 khususnya MHI kerana memberi peluang kepada pasukan kami Jenan Wind Orchestra JWO untuk hadir dalam program pada kali ini. Sebenarnya bermula 2024 kami dah menyertai dua event utamanya MWPC, Netcom, kita dapat naib johan di situ dan kita mulakan MW Fest di Shah Alam pada hari itu. Jadi September 2024 kita dah mula berlatih secara intensif dan kita joint venture dengan beberapa jurulatih daripada Thailand dan juga beberapa jurulatih yang sentiasa turun untuk ke SPP dan hampir 12 bulan setahun sebelum kita join event di Nakhon Ratchasima. Itu orang kata untuk panas badan lah, nak? Ya. Bagi panas badan, bagi biasakan mereka ni untuk masuk pertandingan-pertandingan kan. Jadi supaya dia punya keyakinan tu nampaklah apabila mereka masuk ke pentas antarabangsa. Kita juga bersama dengan Encik Hairil Anwar Hashim. Ini dia pengarah band yang katanya ini merupakan antara yang menguruskan mereka lah dari sudut pemilihan lagu, pemilihan arrangement dan sebagainya. Jadi macam mana tengok pemilihan mereka ini, kesediaan mereka untuk masuk ke pentas antarabangsa ni dari sudut pemilihan lagu dan sebagainya kan. Apa yang perlu difokuskan untuk melayakkan diri mereka untuk bergelar antara juara-juara di peringkat international ni? Terima kasih kepada coach yang dia lagi. Jadi untuk pemilihan lagu ni sebenarnya kami melihat daripada pertandingan-pertandingan yang lepas lah. Jadi daripada pertandingan yang lepas tu kita melihat dan mengambil kira daripada apa komen juri-juri, apa kehendak juri, apa masalah ataupun kelemahan tim kita. Jadi dari situ kita build up dan saya tak berfikir seorang. Saya panggil jemput jurulatih tamu kita daripada Thailand untuk kita bincang dan cari idea dan apa lagu-lagu yang sesuai untuk kita tonjolkan untuk pertandingan tahun ini. Kalau ikutkan Anim, lagu Killer namanya Haunted Objects, Killer Song, itu berapa lama bermimpi dan berilham untuk pilih lagu yang Killer Song ni? Okey, sebenarnya idea untuk dapatkan Haunted Object ni, sebenarnya kami ada buat satu bengkel bengkel penceragam lah, bengkel orkestra yang kami buat luar daripada sekolah. Kami masa tu di UUM. Jadi daripada camp tu kita jemput jurulatih daripada Thailand tu dan kita duduk semeja pukul 3 pagi kita orang dapat idea. Itu dia. Idea jualan 3 pagi. Idea untuk memilih lagu ni sebenarnya kena berada pada waktu yang tepat kan. Datangnya kepada
Yelah, kita kena tahu juga kekuatan anak-anak buah kita kan. Betul. Supaya kita tahu apa yang mereka boleh mainkan dengan satu sedap pastinya hasilnya. Padulah kiranya hasilnya. Orkestra bukan mudah. Kita nak dengarkan tentang keseragaman dia, nak dengarkan tentang detailnya. Tapi kita bersama juga dengan konduktornya, Muhammad Haziq Muhammad Zuki, yang katanya juga merupakan best conductor untuk 6 North Eastern Wind Festival. Tanya, tepuk sikit untuk Haziq. Hebatlah kan. Bila konduktor hebat, yang lain pun hebat sekali kan. Betul. Okey, Azim nak tanya dekat awak lah. Berapa lama dah jadi konduktor ni? Sebab macam cik anti. Kakak 30 lebih hidup pun tak dapat jadi konduktor. Jadi Kakak nak sangat tau. Nak sangat teringin lah. Jadi macam Aziz sendiri, berapa lama sebenarnya dah jadi konduktor ni dan persiapan untuk diri awak bila menjadi seorang yang penting dalam kejayaan grup bersama ini? Silakan. Okay, saya menjadi konduktor baru tahun ni, tahun 2025. Dari awal tahun sampai tahun ni lah, hujung tahun. Dan maksudnya dalam masa setahun saya jadi konduktor. Setahun je dah boleh menang juara Maknanya kalau best conductor ni dia pilih ikut lagu Haunted Objects tu juga ke ataupun keseluruhan? Dia ikut daripada keseluruhan kategori. Ya. Wow, hebat. Okey. Dan tentu Umur 16 tahun. 16 tahun itu dia. Okey. Kita juga bersama dengan ni antara orang kuat yang kalau tidak ada persatuan ataupun komuniti ini mungkin sukar juga untuk mereka bergerak Encik Muhammad Khairil Rahimi Abdul Karim, komuniti sarana ibu bapa dari JWO. Yang mana anaknya? Yang pertama sekali. itu dia dia. anaknya. Okey, kenapa kita jemput Encik Khairil? Kerana Encik Khairil juga bersama dengan ibu bapa yang lain ibu bapa yang lain merupakan antara yang menyumbang dari sudut dana, dari sudut sokongan supaya mereka boleh bergerak lebih lagi. Kerana tidaklah mengharapkan 100% kan, tidak bolehlah mengharapkan 100% dari pihak sekolah sahaja. Jadi apakah peranan penting untuk menggerakkan mereka ni sekarang dah berada pada tahap international? Pertama sekali terima kasih kerana menjemput pasukan Jana Wind Orchestra. Jadi saya mewakili kita kata komuniti lah, komuniti parents daripada JWO. Sebenarnya dia macam ni, kita dekat sarana ni kita as a kumpulan sokongan. Jadi betul? Kita sebagai kumpulan sokongan dan juga kita sebagai jambatan antara pelajar dan guru. Kan, yang mana kita support apa saja yang diperlukan oleh pasukan, kita cuba support kan. Mana support ni tak terikat pada dana sajalah. Mana dari segi logistik dan yang paling penting sekali untuk pertandingan antarabangsa, sokongan moral sangat penting. Sangat penting dan itulah saya pun ingin mengucapkan ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih pada sebab ada parents yang ikut sampai ke Korat hari itu. Sebab kita nak bagi sokongan support. Yalah, budak-budak ni kan dia baru nak kalau membesar. Kalau ada mak ayah datang. Ya, jadi dia perlukan sokongan yang support yang sangat kuat kat sana. So itulah yang kita cuba sedikit sebanyak untuk membolehkan anak-anak ni menyerah di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Sahaja. Sokongan yang paling penting di usia sebegini kan. Kerana itu saja yang mereka mahukan. Itu dia. Hebatkan ni. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak, tapi kita nak berjumpa, nak beramah mesra. Ya, saya nampak yang paling dekat dengan awak. Oh, okey. Saya ada senyum manis saya tadi. Okey, Adik, nak tanya nama dulu dan instrumen yang dimainkan. Silakan. Nak diri pun boleh. Boleh. Bila berdiri lagi tinggi dari kami rupanya. Berapa tinggi ni? Satu tujuh masuk Saya umur 13 tahun. 13 tahun? 13? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Perempuan tinggi Perempuan tengok sebelah anti. Awak diri sekejap saya nak tengok. Nampak lagi tinggi dari kami. Ya Allah, ini berapa lah tinggi dia ni? 180. Masya Allah, 180. Yelah, lupa kita pakai heels tadi. Ya. Jadi, okey, nak tanya ni, instrumen yang dimainkan dah berapa lama dah sebenarnya? Saya main alat flute dan piccolo. Flute dan piccolo. Okey. Dan piccolo. Okey. Saya main sejak tahun ni lah. Tahun ni main? Lepas tu adakah anda menjangkakan sebenarnya, dah praktis buat lama ni, mesti menang juara. Ada terfikir tak menjadi juara kat Thailand pula tu? Sebenarnya tak apa kan sebab ialah kan lagu yang second tu lagu Killer. Saya macam susah lah sebab flute ni antara alat yang paling susah. Sebab kan semua memang ada alat fingering tapi fingering kami macam-macam. So dari satu alat kami ni itulah. Budak kan, dan saya pasti yang di belakang pun ada cabaran tertentu untuk bermain dengan alat muzik kalian semua. Terima kasih. Tahniah adik-adik. Ini yang paling muda ke? Sini 13? Ada ramai lagi 13 tahun. Angkat tangan, 13 tahun. Yelah, ramai 13. Maksudnya Anin, berlatih tahun ni, menang tahun ni. Makanya kita doakan mereka akan terus menjuarai di peringkat antarabangsa lagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada pastinya kita bersama dengan Encik Yus Fazilah dan juga Encik Khairil. Dua Khairil ni. Khairil Anwar dan juga Khairil Rahimi. Saya baru perasan. Haziq, congratulations Haziq. Fly higher. Betul. Dan kalian semua beri tepukan untuk anda semua.
Laju Jaya. Ya, dan tentunya kita tak akan tinggalkan anda begitu saja. Kita nak dengar lagu yang killer song ya. Jadi kepada anda semua, ini dia juara yang luar biasa dan sangat bangga menjadi anak Malaysia. Adik-adik bersedia ke? Okey. Are we ready untuk persembahkan kepada penonton Malaysia hari ini? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan Haunted Objects daripada JWO. Dipersilakan.